Bos, dekat mana boleh guna duit main kasih ni Kacau lah kau ni, orang nak buat video. Tapi kebetulan aku ada Samsung Galaxy S25 FE. Dia ada Google Gemini. Jap, aku tanya. Hey Gemini, kat mana aku boleh guna duit MyKasih ni Anda boleh gunakan duit MyKasih di pasaraya seperti Maiden, Giant, Save. Ui, senangnya. Habis tu apa yang tu boleh beli dengan duit main kasih ni? Kita tanya Gemini balik. Apa yang kita boleh beli dengan duit MyKasih ni? Anda boleh beli barangan keperluan asas seperti beras, roti, telur. Save to my Samsung Note. Telah disimpan ke dalam Samsung Note Nampak? anda. Senang. Ini dia Galaxy S25 FE. Harga mid-range tapi rasa macam flagship. Lagi-lagi dia punya Galaxy AI memang sama macam yang ada dalam flagship. Samsung punya Galaxy AI ni aku boleh kata padu jugalah. Nak edit gambar guna Galaxy AI memang mudah. Tak payah guna Photoshop. Dengan Photo Assist, korang boleh padam ataupun alih objek dalam gambar. Korang nak tambah subjek daripada gambar lain pun boleh tau. Bunyi background dalam video bising. Audio eraser boleh clearkan bunyi background. Tadi you pergi mana? I pergi mixer. Dan kalau korang nak slow motion on the spot, ada instant slow-mo. Tekan lama-lama masa playback, terus jadi smooth slow motion. Dia siap ada Google Gemini. Korang boleh tanya apa sahaja yang macam aku buat tadi. Dan Gemini Live, kau boleh sembang secara real time dan link dengan Samsung Note. Sebenarnya ada banyak lagi fungsi Galaxy AI yang ada dekat S25 FE ni. Macam Call Assist, Writing Assist, Note Assist, Now Brief. Lagi satu yang aku suka, Sketch to Image dengan Portrait Studio. Untuk kamera dia pula, S25 FE ni ada setup 50MP main kamera, 12MP ultrawide kamera dan 8MP telefoto dengan 3 kali zoom. Selfie kamera dia pun nice juga, 12MP selfie kamera. Macam ngaman. Nightografi dia pun boleh tahan padu juga. Korang tengok hasil gambar low light ni, cantik kan? Dia bantu kurangkan noise. Dari segi performance, dia menggunakan Exynos 24004nm deca-core. Korang nak gaming, multitasking pun boleh. Bateri dia pun besar tau, 4900 mAh dengan fast charging 45W. Skrin 6.7 inci Dynamic AMOLED 2H dengan 120Hz refresh rate. Memang smooth untuk scroll. Sebenarnya S25 FE ni jambatan antara A series dengan S series, which is yang flagship lah. Kalau korang nak features yang sama macam S25 Ultra tapi dengan harga yang lagi rendah, inilah pilihan dia, Galaxy S25 FE. Apa lagi yang korang nak tahu pasal S25 FE ni? Cuba korang komen. Make it happen.